when we entrusted kajian hari ni, bila kita undi orang ni, kita undi PH, kita undi DAP, sebenarnya apa yang kita bagi pada dia orang ni? Satu, kita bagi dia orang ni kuasa untuk cukaikan kepada kita tau. Correct. Untuk tarik subsidi kita, untuk ni suruh kita bayar lebih tinggi minyak dan sebagainya. Second, untuk kita percaya, kita bagi kepercayaan amanah pada mereka ini untuk belanja duit kita ni. So sekarang dua-dua dia fail. Kita bagi undi pada dia jadi kerajaan, habis subsidi kita semua ni dikurangkan sampai kita kena bayar diesel RM5 lebih. Correct. Lepas tu kota Budi Madani pun dulu berapa, sekarang ni bila kita tegur baru kata tak. Lepas tu kita dia backtrack balik. Nak kata target. Dia nak kata target macam tu. Itu just to interrupt you sikit lah. Bila saya tengok, bila dia cakap, penasihat ekonomi dia bercakap, dia kata get ready to face the pain. Dia tahu dah yang B40 ni memang face the pain even without the pain coming. Dia sedar tak yang orang ni dah memang in pain, orang kata yang B40 ni, and then kau cakap dia orang more pain is coming, and you are not even thinking. Saya selalu cakap, bila kita cakap all this macro economy, dia forgot one thing tau. Bila you tarik subsidi, bila cost naik apa semua, orang yang M40 dengan T20 ni, dia boleh transfer cost. Right. Saya as a consumer, as a wage earner, I nak transfer where do I transfer my cost? You're right, you're absolutely right. Dia yang paling sensitif dengan pricing ni sebenarnya is the bottom group ni, B40, sebab dia tak ada saving. That's right. Lepas tu dia punya perbelanjaan pun, dia punya pendapatan pun very limited. Yes, correct. So bila ada perubahan berapa sen pun dalam minyak ke apa, dia orang akan rasa dulu. Yes, correct. Kalau orang kaya ni, at least dia ada saving. You know, lepas tu dia boleh buffer up. You see? So dia boleh ada flexibility untuk transfer. You're right. Kalau orang miskin B40, dia nak transfer ke mana? Cost, correct. You absorb lah fully. Correct.